Root paling terbaru sekali keluaran daripada Bender, tak sampai sehari lagi dia punya perasmian dia. Jadi ini adalah Root Hyper Bender 2025. Okey, kalau sebelum ni 2024 dia buat keluar Root Ultra Bender, tapi kali ni Hyper Bender. Okey, dia punya perbezaan dia untuk Ultra Bender dan juga Hyper Bender ni. Okey, dia punya perbezaan dia adalah dia punya blend dia lah. Okey, kalau sebelum ni 2024 dia hadir dengan Ultra Light. Tapi untuk 2025 ni dia hadir dengan spek light pula. Okey, kalau sebelum ni untuk ultra light kau boleh buat main ikan bawah daripada sekilo 1,500 sahaja. Tapi untuk spek light ni bukan sahaja boleh buat main haruan, nak buat main kolam air masin, buat main sungai, nak gasok jenahak ke ataupun nak gasok ikan siakak ke boleh ni. Jadi kepada yang berminat dengan Root ni, dia punya spek untuk blend dia adalah 412 lb. Lepas tu blend construction dia lebih sensitif, lebih ringan daripada Root sebelum ni. Berat dia tak sampai pun 95 gram. Yang paling penting sekali Root Hyper Bender ni, daripada hujung pangkai dia punya blend dia buat daripada holograpite sampailah ke hujung tip dia. Sebab itulah dia ringan.